Di bawah hari ni adakah masih relevan, bro? Tentu sekali. Tentu sekali. Kerana sedarnya bila orang kampung riuh dah, rumah terbakar. Allahu Akbar. Naratif tanpa karsa, mendung kelabu, cahaya ujungnya bukan guru mengembangkan bunga, tetapi hujan memekarkannya. Begitu juga bicara ini, bukan sosoknya tetapi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Dr. Muhammad Azwan dalam program Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abraham Embong. Episod yang lepas kita telah membicarakan tentang hala tuju program ini, kenapa program ini diwujudkan dan apakah manfaatnya kepada penonton yang sudi untuk bersama dengan kami bagi mendengarkan dan juga mendapatkan input-input yang bermanfaat untuk digunakan dan diamalkan. Itu yang paling penting sekali. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share saluran rasmi Wacana Studio Naratif. Dan ini penting ya. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan sesuatu yang bermanfaat ini, kita perlu kongsi. Itu ditekankan oleh banyak ilmuwan, malah kita punya Nabi Muhammad SAW pun untuk menekankan supaya kita berkongsi tentang ilmu yang bermanfaat ini untuk digunakan dan juga diamalkan. Hari ini adalah episod yang saya rasa istimewa kerana episod ni kita akan membawa satu dimensi yang baru kepada anak-anak muda khususnya untuk melihat sejarah dan juga bagaimana perkembangan tetamu kita Prof Rahman dari segi genesis awalnya tu, kemudiannya apakah perkembangan yang melibatkan diri beliau dalam konteks pembangunan di Malaysia sebelum merdeka, pasca merdeka dan juga dengan perkembangan terkini. Ini belum ini macam mana orang kata eksklusif. Itu yang penting sekali tu. Dan yang paling penting, cara yang nak disampaikan itu iaitu santai, serius tapi sampai. Yang ni saya pun tak sabar nak dengar sebab saya pun tidak pernah diceritakan oleh Prof Rahman sendiri. Jadinya ni eksklusif untuk penonton Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abraham Embong. Apa khabar Prof? Sekali lagi kita. Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali kita, Prof. Hari ni lawa baju, Prof. Baik, terima kasih. So hari ini saya ingin membuka satu medan yang saya rasa penting untuk anak-anak muda, golongan belia, semua golongan lah Prof, tentang perkembangan ataupun genesis awal yang ada pada Prof yang Prof boleh kongsikan dengan para penonton. Silakan Prof. Terima kasih Saudara Azwan. Selamat bertemu kembali. Ya. Dan terima kasih atas soalan itu. Soalan itu berat. Tapi saya sampaikan secara ringkas. Dan saya Perang Dunia Kedua, kalau kita bayangkan sekarang 80 tahun lebih. Betul? Banyak orang tak tahu bagaimana keadaan pada masa itu. Perang Dunia Kedua bagi Asia Tenggara termasuk semenanjung tanah Melayu ialah kita di bawah cengkaman penjajah Jepun. Kaum fasis Jepun yang mengalahkan tentera British pada bulan Februari tahun 1942. Pihak tentera British
mengaku kalah, mengangkat menyerah kalah dan mereka lari. Sebahagian lari dan Jepun menguasai seluruh tanah Melayu. Dalam zaman itulah saya lahir. Saya berasal dari Terengganu, di negeri Pantai Timur. Tahun 1909 ada perjanjian Anglo-Siamese Treaty, perjanjian Inggeris-Siam, di mana 4 negeri yang dikuasai oleh Siam, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, diserahkan kepada British. 1909. Kemudian bila berlaku Perang Dunia Kedua dan Jepun bekerjasama dengan pemerintah Thailand, pemerintah Siam, memberi laluan untuk Jepun masuk ke tanah Melayu, maka ada Jepun dan Siam buat satu perjanjian baru pada tahun 1942. Iaitu perjanjian baru ini menyerahkan 4 negeri ini balik kepada Siam. Ya, tahun 42, saya lupa dah tarikh sebenar tu, tarikh yang tepatnya mungkin bulan Oktober rasanya. Walau apapun, bila diserahkan balik kepada negeri kepada kuasa pemerintahan Siam ke atas 4 negeri ini, berarti apa urusan yang bersangkut dengan undang-undang macam tarikh lahir, surat lahir, dia gunakan tahun Siam. Macam surat lahir saya ada tahun Siam situ. Tahun Siam. Wah, ini nanti kena ni bro. Kita kena tengok balik tu. Maknanya ada tulisan Siam. Bukan tulisan Siam, tahun Siam dan tahun yang antarabangsa pun ada. Dua-dua situ, tapi ada jarak beza 15 tahun saya dengan tahun antarabangsa ni. 15 tahun. Ingatan saya, mungkin saya tersilap. Tapi yang pentingnya ialah bila kuasa tu berlapis. Jepun ada. Tentera Jepun tetap ada mana-mana pun. Termasuk di Terengganu, tempat saya lahir. Tetapi pentadbirannya di bawah kerajaan Siam dengan Governor Siam tu bertempat di Alustar. Jadi saya dengar daripada cerita orang tua, daripada ibu saya, abang-abang saya, dia mengatakan bahawa mereka harap dengan pemerintahan Siam itu nasib orang di bawah Siam tu baik sikit daripada yang langsung di bawah Jepun. Betul. Tapi tak juga. Contohnya tak seganas seperti di Selangor, Johor dan tempat-tempat lain. Jadi keadaan masyarakat pada masa itu ialah makanan bercatu. Beras kena sorok. Kerana nanti dia rampas oleh Jepun. Jadi ibu saya mengandung pada zaman itu tak cukup zat. Tak cukup zat. Dan kerana itu bila lahir kita tak cukup inci ya. Tapi Gizi tak cukup. Gizi tak cukup. Kalau orang Indonesia kata gizi kan. Gizi ya. So saya lahir pada Januari tahun 44. Jadi masih ada 1 tahun lebih sebelum tamat perang. Tapi masa mengandung tu 9 bulan kan. 9 bulan, ya. So artinya tahun 43. Tahun 43. Jadi walaupun kami ada tanah, ada sawah dan sebagainya, tetapi terpaksa disorokkan. Hasil tu terpaksa disorokkan, takut dirampas oleh Jepun dan juga perompak Siam. Ada juga ada perompak Siam mengacau di kampung-kampung dan di pekan. Jadi ada sikit-sikit huru-hara lah. Itu cerita orang tua lah. Itu. Jadi saya lahir pada zaman itu, dan zaman yang susah, dan dari segi negara, dari segi tanah air kita, bila kalahnya British. Dan Jepun mengalahkan mereka. Jepun ni bangsa Asia. Orang putih, Inggeris ni bangsa Eropah. Yang digambarkan sebagai tak terkalahkan. Tapi Jepun boleh kalahkan dia. So dari segi itulah titik peralihan untuk kelahiran negara merdeka. Kerana semangat orang nak merdeka kan. Semangat nasionalisme itu semakin berkembang dan berkobar setelah Inggeris dikalahkan oleh Jepun. Jadi saya lahir zaman itu. Tahun 40, bila Jepun kalah tahun 40, Jepun dikalahkan dengan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Ogos tahun 45. British tak berani masuk lagi. 15 hari kosong pemerintahan pada masa itu. Tapi walau macam mana pun, tokoh-tokoh nasionalis telah membentuk satu
parti perjuangan untuk perjuangkan kemerdekaan, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melayan. Pada bulan Oktober tahun 45 di Ipoh, PKMM. PKMM, atau ada setengah orang sebut Pakemam. 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 Mim. Pakemam. Ya. Yang dipimpin masa tu ialah pimpinan orang daripada Kesatuan Melayu Muda yang ditubuhkan tahun 38 sebelum itu. So yang pentingnya ialah dari segi suasananya, gelora perjuangan melawan penjajah semakin berkembang. Saya baru lahir tak tahu apa. Tapi saya tahu, diberitahu kemudian bahawa abang saya, kakak saya, orang kampung ditarik oleh semangat perjuangan itu. Ketika itu, bro. Ketika itu saya tak tahu apa-apa ya. Tapi menerusi tapi melalui sejarah lisan ya. Penceritaan orang tua bahawa memanglah semangat untuk kemerdekaan itu semakin berkembang. Tapi ditakdirkan pula setelah saya umur 5 tahun, bapa saya Haji Embung ditimpa sakit. Dia seorang orang yang sangat rajin lah. Dia seorang tokoh agama, imam kampung. Dia pandai bertukang. Dia bersama dengan ada kawan dia dan juga penghulu kampung itu, penghulu Botok nama dia. Penghulu Botok. Nama orang Terengganu ni pelik-pelik sikit. Penghulu Botok, penonton. BOTOK. Dan kawan baik dia Abu Bakar. Mereka mendirikan masjid sebelum perang lagi. Jadi bapa saya ni dia buat padi. Sawah padi. Masa itu dia buat di Ajil. Dia kena malaria. Kena malaria. Tapi bila kena malaria ni, kita tak tahu apa orang kampung. Sebab waktu tu kesihatan tak berapa nak... tak ada klinik. Ya. Dan tak cakna dari segi sakit apa ni, tak tahu waktu tu. Kalau orang kampung zaman itu, dia bila sakit, dikatakan ikut kepercayaan dan menggunakan bomo. Dan selalu lagi hospital jauh. Betul. Hospital di Kuala Terengganu. Kampung saya berapa? 7-8 kilo, 10 kilo jauh tu. Dan kemudahan bukan macam sekarang. Nak pergi mudah-mudah gitu. So sakit malaria ni satu ciri dia ialah bila terlalu tinggi suhu badan, kita mengacau. So bapa saya mengacau. Dia bukan sawan, Prof? Bukan. Dia mengacau. Dia mengacau maknanya dia kan terlalu panas. Jadi mengganggu saraf otak. Jadi dia bercakap macam-macam lah. Bahasa dia mengacau, macam tak mengacau tu okey. Jadi itu yang panggil bomoh tu. Memang bomoh lah. Jadi tak pergi bawa ke hospital. Tapi masa itu kita tak tahu apa sakit dia. Abang saya beritahu, mereka tahu bahawa bapa meninggal lebih kurang 10 tahun kemudian. Dia kena malaria. Masa itu tak tahu. Bila abang saya yang agak tu sikit, yang kenal orang tu, kenal doktor dan sebagainya, cerita dia apa gejala-gejalanya. Kesan dia tu, gejala dia, simptom dia tu. Dan di mana dia bekerja masa itu, dia itu di Ajil, di sawah padi di Ajil, tempat sarang malaria. Bawah tahu, dia rupanya dia kena malaria. Dia mengacau tu kerana diganggu saraf, suhu tinggi. Jadi dia meninggal pada tahun 49, bulan Julai tahun 49. Saya umur 5 tahun. Jadi saya tak kenal dia lah. Tak kenal dia. Saya besar dengan ibu. Saya besar dengan ibu yang apa tu? Tapi ibu ni istimewa. Dia tahu sebagai ibu tunggal, dia mengikut tanggungjawab dalam keluarga. Jadi pendek cerita lah, nak pendekkan cerita. Zaman itu, kampung itu tak ada elektrik. Tak ada air pipe. Dalam rumah saya tak ada perabot. Yang adanya adalah sebuah katil di dalam rumah ibu. Tilam, bantal adalah. Dapur. Pelitanya pelita minyak. Pelita ayam lah. Pelita ayam, ya. Jadi masa saya sekolah, saya masuk sekolah Melayu tahun 51. Masa tu pakai kalam batu tau. Papan batu.
Tahu? Pernah tahu tak? Tak pernah tu legend sangat tu. Tak pakai kertas. Mana tulis atas batu? Tulis atas batu, papan batu. Oh. Dan alat tulisnya ialah kalam batu. Alat tulis kalam batu. Kalam batu, papan batu. Maksudnya batu betul batu lah tu. Ya, tulis. Oh. Dan nak padamkan pakai air embun. Uish. Simpanan botol air embun apa padan. Yang ni saya tak pernah dengar. Ni saya tahu. ini. Oh, memang pakai kalam batu, papan batu untuk papan menulis. Batu untuk menulis. Belajar A, B, C atau alif, bata, apa-apa pun. Itu di sekolah Melayu tu. Di sekolah Melayu pada zaman itu. Oh my god. Ya. Oh. So, maknanya nak pergi sekolah tu, bawa lah papan batu dalam galas lah. Beratlah batu tu. Tak betul, tak berat. Tak berat lah, tapi tak berat lah. Tapi memang masa itu cara belajar. Okey. Pergi sekolah. Saya 1 tahun atau 2 tahun pakai itu saya tak ingat lah. Tapi walau apapun, setiap pelajar pada masa itu memang melalui proses itu. So, maknanya, dan kita ada mata pelajaran berkebun. Berbudi kepada bumi. Itu antara satu saya rasa sangat bagus tu. Selain belajar membaca, menulis, mengira, walaupun pakai papan batu, boleh dah berkira gitu. Tapi dia ada ilmu pertanian. Berkebun. Saya ada kebun. Kebun 1 petak lah dia bagi. Dia ajar di situ. Cikgu ajar. Cikgu ajar dia bagi benih, so tanam, bagi baca lah gitu ni. Dan dia buat pertandingan di kalangan pelajar-pelajar tu. Siapa kebun dia, plot dia, ruang tanaman dia, siapa yang paling baik. Saya ingat tak kalah juga saya, walaupun tak bukan menang sangat. Tapi kira antara yang menjadi tumpuan utama lah. Jadi kesan saya fikir-fikir balik, kita ni, pelajaran kita ni, pelajar-pelajar terpisah dari bumi. Dan itu mengajar kita supaya secara tidak langsung, walaupun tak ada konsep itu pada masa itu, food security, keselamatan makanan. Jadi bila kita tanam, ada hasil, kita ambil bawa balik rumah, mak masak. Oh, daripada hasil daripada yang tanah. Apa tu, terung, bende, timur. Jadinya Prof, kalau lah ilmu yang Prof dapat masa zaman sistem yang dulu tu dibawa hari ni, adakah masih relevan, Prof? Tentu sekali. Okey. Tentu sekali. Kerana apa? Kerana kita telah kerana anak kita terlalu terpisah daripada bumi. Jadi bekerja dengan tanah itu seakan-akan sesuatu yang tak mulia. Seakan-akan dia nak kerja senang. Dia pakai office, pakai kod, nak ada mobil dan sebagainya. Mana saya rasa mentaliti itu sudah kerana perindustrian, kerana pemodernan dan sebagainya lah, boleh faham. Tetapi dasar negara harus kembali pada bumi. Harus kembali pada bumi. Protect the earth. Yalah, sekarang barulah sedar. Earth global warming dan sebagainya. Tapi maknanya pada zaman itu, walaupun masa penjajah lagi, tapi cara dia berbudi pada tanah itu betul. Jadi kita pun very humble lah. Kena mencangkul. Apa-apa pun. Jadi itu sangat terkesan pada sampai hari ni. Saya sangat terkesan. Jadi bagus tu. Jadi itu satu benda yang tak ada sekarang lah, yang saya sengaja ceritakan tu. Yang kedua pula saya kata tadi, kehidupan saya sebagai seorang anak yatim, dan bukan saya sajalah, orang lain pun sama, lebih kurang lah. Tak ada lampu, tak ada air, dan tak ada perabot di rumah. Saya nak belajar macam mana? Meniarap. Itu pelita tu letak di mana? Ambil bantal sebagai alas dada, dan juga alas siku untuk menulis. Atas kalam batu yang kalam batu tahun 1. Tahun 1. Tahun 2 tu dibuat suara-suara. Ada masuk suara. Tapi semua orang pakai kalam batu untuk beberapa tahun saya pun tak ingat. Tapi kalau kalam batu lah. Jadi kalau malam mesti pelita itu
Bantal situ, membaca atau menulis. Begitulah cara ni. So pelita tu depan lah. Depan lah. Okey. Berita tu bentuknya boleh bayangkan. Boleh bayang. Dia macam yang dia ada tiang. Dia ada kaki dia. Jadi jadikan cerita. Saya sejak jas 1, jas 2 saya suka membaca. Hikayat hantua. Okey. Ngaji Quran, itu bukan urusan sekolah, itu urusan keluarga dan masjid. Tapi suka membaca tu khasnya novel. Novel. Okay. Dan antara novel yang saya sangat suka baca pada masa itu, dan saya sedang membaca dah, Nyawa di Hujung Pedang. Oleh Ahmad Murad Nasruddin. Ingat tak salah novel dia. Nyawa di Hujung Pedang. Kisah zaman Jepun. Kisahnya ialah 3 orang, 2 pemuda, seorang gadis. Saya lupa namanya siapa pemuda, tapi isinya gini. Dia pemuda yang namanya saya lupa dah, tapi dia ni jadi alat Jepun. Dia nak ke perempuan tu, tapi boleh ke kawan dia, jadi sangat marah. So dia berpakat dengan Jepun bahawa orang seorang gitu, si A tu yang akhirnya bertunang dengan gadis itu, dikatakan sebagai pemberontak nak lawan Jepun. Jadi dia hasut Jepun supaya pergi tangkap dia masa perkahwinan. Nak bersanding. So tangkap, dia hukum bunuh dengan pancung dengan pedang. Sebab itu nyawa di hujung pedang. Disebabkan tali barut tadi tu. Yang kawan dia juga kawan sekampung. So nampaklah kisah percintaan, kisah perjuangan, kisah cintakan tanah air. Jadi cerita begitu memang menjadi rutin lah. Maknanya menjiwai kita. Dan menjiwai semangat cintakan tanah air. Bencikan penjajah. Tapi nak jadikan cerita, kali bulan puasa, 1 bulan puasa. Saya lepas sahur tu nak baca lagi. So baca, nak habiskan dia, nak pulangkan balik ke sekolah. Tapi baca lepas tu tertidur. Tak tahu jam berapa lah, pasal tak ada jam kan. Dengarnya meriam, tembakan meriam untuk bangun subuh. Itu untuk ni sahur. Untuk sahur dan sampai pada masa apa? Imsak. Ya. So tertidur. Sedarnya bila orang kampung riuh dah. Rumah terbakar. Allahu Akbar. Rumah terbakar. Rumah dengan ibu tu lah. Terbakar. Rumah terbakar kenapa? Kerana saya tertidur dan pelita tu terbalik. Dengan minyaknya terbakar dan serambi rumah tu, tempat nenek saya tidur, terbakar habis. Satu rumah terbakar? Tak ada. Sebahagian tu lah? Sebahagian dia. Jadi mujur orang kampung belum tidur. Dah bangun sahur. Jadi mereka mungkin nak tidur lah ataupun tunggu subuh ke apa, tak tahulah. Jadi mereka nampak tu, mereka datang serbu ke rumah. Baru saya sedar. Oh lah mak, Masya Allah. Nasib baik tak berlaku apa-apa ya, Prof. Nasib baik nenek saya selamat, mak saya selamat, saya pun selamat. Tapi bahagian serambi tempat nenek tu tak selamat. Dijilat api lah. Tapi rumah ibu, rumah besar, rumah induk tu terbakar sikit, tapi kerana kayu cengal, maka tak anulah. So itu peristiwanya yang saya sangat kesan dan sangat terkesan. Jadi bila kita menggunakan pelita menggunakan minyak kerosene, itu bahaya dia. Dan rumah kayu buat dia mudah mudah terbakar. Jadi ini tak sangat mendalam dalam kesannya. Berapa puluh tahun dah saya ingat lagi itu. Kalau you baca buku Flashcraft ada Flashcraft yang ni. Kejap. Inilah masanya nak tunjuk. Ni buku Flashcraft ni ya. Flashcraft yang ditulis oleh Zamiran tu. Ada cerita tu. Ada di sini ni. Dalam tu. Untuk maklumat lah, ini buku disunting oleh saya dan juga Prof Siti. Tapi ada banyak penyumbang lah. Ramai penyumbang yang menyumbang di dalam Flashcraft Rahman ini. Yang ditulis oleh apa tadi yang sebut tadi untuk yang rumah terbakar tadi, Zamiran. Boleh dapatkan aja ceritanya di situ. Dia dan exactly dia cerita tu kerana orang kampung semua tahu. Cerita apa yang jadi pada rumah saya dan puncanya saya.
Punca lah bro. Ya, pasal apa? Pasal nak baca. Tak baca. Tapi itulah. Tak apa punca tapi orang tahu sebabnya. Hasilnya hari ni lah bro. Itulah. Itu maknanya saya ni orang kata ulat buku lah. Apa maknanya sangat suka membaca. Okay. So habis darjah 4 sekolah Melayu. Masa darjah 3 saya pergi dibawa cadangkan oleh guru ambil peperiksaan untuk masuk Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK. MCKK. Jadi lulus, boleh masuk. Tapi bila sampai nak pergi, MCKK ni tetapkan pula bayaran RM400 Oh, tinggi lah waktu tu. untuk masuk asrama. Jadi mana ada duit? Yalah. Ya, padi ada. Tapi wang tunai tak ada. Pasal ibu sebagai petty trader, sebagai apa panggil perai. Perai. Bawa bakul dari satu lokasi ke satu lokasi. Pasar pekan Rabu, pekan Ahad, pekan Minggu, whatever lah. Ya. So itu keadaannya. Jadi duit tak ada. Tapi isteri abang saya kata tak apa, gadaikan dia punya gelang. Mak saya tetap jangan. Tolak aja. Tolak tanah. Akhirnya tak terima lah. Pasal tak ada duit. Saya tak nak gunakan apa tu wang barang kemas kakak ipar saya tak nak lah. Mak saya pun tak bagi. Walaupun mereka nak bagi tapi mak saya kata jangan ambil. Susah dia nanti. So tak apa lah kata. Ada rezeki. Sedihnya Prof. Nanti ada rezeki kata dia. Maksudnya disebabkan ketiadaan wang ketika itu sanggup adik-beradik untuk gadai untuk biaya Prof. Tapi akhirnya tolak Prof. MC. Mak saya tak bagi terima. Jangan gadaikan barang-barang ini. Tak apa, ada rezeki lain. Ada hari lain ada rezeki. Itu mak saya punya putus apa? Jangan kecewa. Anyway, sedih Prof. Itu satu penting juga peristiwa tu kerana dia lekat dalam pemikiran saya sampai sekarang. Tapi menangkan cerita, tahun berikutnya saya dapat masuk sekolah Inggeris di Kuala Terengganu. Itu tak ada bayaran, saya tak ingat dah. Masuk ke sekolah Inggeris. Dan bila Form 2, tingkatan 2 di sekolah Inggeris, datang khabar pula orang Maktab Tentera Persekutuan nak rekrut budak-budak masuk sekolah dia. Okay. So masa itu dah ada 2 model sekolah kan. Satu Maktab Maktab Melayu Kuala Kangsar, Elite School. Elite School, ya. Ini Maktab Tentera Persekutuan. Nak budak-budak tentera masuk. Tapi masa tu kita dengar berita, apa benda ni nak ambil kita ni askar ke, nak lawan komunis ke? Seram juga. Betul. Form 2 umur berapa? 15 tahun 14 tahun. 14 15 gitulah. Saya lambat sikit masuk sekolah. So okey 15 lah mungkin. So poinnya ialah itu titik alih rezeki. Bila datang dia interview budak-budak ni semua lelaki. Semua lelaki nak pergi dia kata gini lah, kita ni berbeza daripada MCKK. Kita latih anak-anak ni dengan disiplin tentera tapi ada pendidikan gitu. Jadi nasib baik saya dipilih antara 5 orang dari Terengganu dipilih untuk pergi second interview kedua di Port Dickson. Jadi itu pendekkan cerita, pergi nak boleh perjalanan daripada Terengganu ke Port Dickson masa itu pun satu hal jugalah, tapi tak payah cerita lah. Panjang. Tapi sikit lah supaya kita dapat konteksnya tu. Supaya ini mungkin ini pengalaman orang lain yang okey, itu tahun 59. Okey. Tahun 59 kereta api tak ada. Jalan raya masih darurat. Oh ya, waktu itu kita ada kawasan hitam. Tahulah ya. Darurat ditamatkan pada bulan Julai tahun 1960. Itu tahun 59. 9 ya.
Jadi nak pergi macam mana ni? Saya tak boleh pergi seorang. Bapa tak ada. So akhirnya ada pakcik seorang, suami adik mak saya, mak saudara saya lah. Dia ni orang lama, bekas polis. Dia sanggup bawa. Dia orang Negeri Sembilan. Orang Norori lah. Orang Negeri Sembilan asalnya, jadi dia tahulah Port Dickson tu. So akhirnya dia bawa dan nak pergi tu dari Kuala Terengganu sampai ke Kemaman ada 5 feri. Nak menyeberang feri, naik bas atau naik taksi dan menyeberang feri. Ya, mungkin orang tak terbayang feri macam mana. Betul. Tak tahu kan. Semua jabatan dah sekarang. Betul. Tapi zaman itu naik feri menyeberang sungai. Feri bawa sampai. Okey, 5 feri daripada Kuala Terengganu sampai ke Kemaman. Sampai ke Tebeluh, lagi satu feri yang panjang. Naik pula satu feri pula. Berapa kali feri tu? Dan ada feri ni, bas boleh terjun dalam sungai. Mati habis. Mati habis ke? Itu satu kemalangan di Dungun, feri Dungun. Itu Itu kisahnya lah. Tapi maknanya perjalanan itu bukan mudah. Naik feri. Kemudian sampai ke bila naik kereta nak pergi ke Port Dickson tu, dalam perjalanan tu ada kawasan hitam. Maka nak jadikan cerita, kita nak mengekor sebuah lori. Pekerja-pekerja Cina tau. Jadi lori tak bagi laluan untuk potong. Okey. Jadi saya pun bukan faham sangat keadaan. Tapi pakcik saya tu, dia bekas polis. Dia tengok tu, dia tahu dia bahaya ni. Betul. Saya pun tengok dia macam berdoa, baca aku mak kami sikit. Apa ni? So lama jugalah, jam-jam Jam-jam juga. nak lepas tu. Tapi akhirnya ada sekatan polis. Sekatan polis tu kita pun rasa lega lah. Jadi lori pun kena tahan, kita pun kena tahan. Tapi lepas apa-apa itu dia lepaskan lah, tak ada apa. Ya. So artinya dia apa tu? Dia membagi laluan kita lah. Lepas tu kita boleh potong dia lah. Jadi sebenarnya bila semua saya tahu, mereka dia takut kerana propaganda kan. Ya. Kawasan hitam pula, ataupun tak tahulah pun hitam ke dah okey dah. Tapi masalahnya dalam psikologi rakyat, mereka masih takut. Masih takut. Boleh lagi. Maknanya bukan senang lah ketika itu nak sambung belajar, nak ubah, kita nak ada mobility sosial di situ, kan? Nak ada mobility sosial supaya berubah dari segi macam Prof sebut kan, titik rezeki itu sebut. Tapi nak berhadapan tu, nak berada dalam proses gerak daya tu, mencabar, Prof. Memang mencabar. Maknanya kalau tidak ada keazaman dan tidak ada sokongan daripada anggota keluarga ataupun waris kita, tak sampai ke situ. Pasal jauh daripada Kuala Terengganu ke Port Dickson dulu, zaman itu memang jauh. Okey, faham. Jadi akhirnya sampai petang. Dan kali pertama masuk kamp tentera. Kena sergah pula tu. Orang tentera kan? Tentera. British lagi. So anyway, 3 hari, 4 hari duduk situ, melalui ujian kali kedua, ujian fizikal, ujian aptitude, ujian kecerdasan, ujian kecerdasan mental, ujian kecerdasan badan. Akhirnya lulus. Okey dah, saya masuk Maktab Tentera. Jadi saya jadi di Maktab Tentera Persekutuan di Port Dickson, bukan di Sungai Besi. Sungai Besi itu kemudian. Ni yang kiranya ni sebut dia apa, Prof? All boys lah. Budak boy. Budak boy. Okey penonton. Sekarang ni menarik kan, cerita ni dah makin berkembang, makin menarik daripada kita dengar tadi zaman perang yang Prof sebutkan tadi, bermula dengan apabila Siam kawal 4 negeri tadi tu, sampailah Prof dalam keadaan yang cuba untuk mengatasi beberapa kesukaran dalam kehidupan itu. Maksudnya bukannya mudah. Cabarannya sangat tinggi. Dengan ketika itu tak ada elektrik, tak ada api, tak ada air, air pipe pun tak ada. Air pergi ada, tak ada semua. Jadinya, tapi usaha dan tekad tu sangat tinggi untuk berubah.
maksudnya nak ada satu mobilisasi, iaitu adanya satu perubahan dalam kehidupan yang akhirnya boleh membawa kepada banyak perkara yang boleh dimanfaatkan. Jadinya untuk episod kali ini kita dah dengar perkembangan Prof. Untuk episod yang akan datang kita dengar pula daripada zaman Prof berada di Matap Tentera dan kemudiannya membawa itu episod itu penting tu sebab dia akan mengubah kehidupan Prof, mengubah cara berfikir, cara networkingnya, jaringannya, dan inilah yang akan mengembangkan lagi lah tentang yang membawa kepada satu proses di mana ia membawa kepada hasil karya-karya Prof tu dimasukkan dalam pengalaman-pengalaman yang Prof dapat sebelum inilah, sewaktu pengalaman di sekolah, kemudiannya tapi saya rasa paling banyak di RMC Prof. Ya. Paling banyak. Okey, itu kita tunggu. Jangan cerita lagi Prof. Kita tunggu episod yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share and subscribe Wacana Studio Naratif dalam program Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Ambung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.